Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebulan kita menunaikan ibadat puasa, marilah bersama-sama kita menyambut ketiban Syawal yang penuh keberkatan sebagai tanda kemenangan dan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seluruh umat Islam, di kesempatan ini marilah kita saling bermaaf-maafan atas segala kehilapan sambil menggalakkan silaturahim dan memperkukuh nilai-nilai murni dalam diri, keluarga dan masyarakat. Semoga amalan ziarah menziarahi sepanjang Syawal ini dapat mempereratkan lagi hubungan silaturahim di kalangan kita semua. Dalam kegembiraan menyambut Aidilfitri, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan anggota rela yang setia berbakti di lapangan. Semoga dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, berdisiplin dan menzahirkan semangat kesukarelawanan sejati. Bagi warga rela yang sedang bercuti, pastikan keselamatan pejabat dan kawasan tanggungjawab terjaga sepanjang musim perayaan ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Syawal ini membawa kegembiraan, keberkatan dan keharmonian.